Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludina. Jadi Pak urunnya fasal tentang nafkah. Dan bermula nafkah asal dan furu' amudaini daripada ahli itu wajib bagi segala orang tua dan segala anak. Jadi nafkah asal dengan furu'. Nafkah ayah ke anak, nafkah anak ke ayah. Nyan hukum jiwa wajib. Jadi kan mana-mana mandang. Ada mana anak juk nafkah kan? Juk nafkah ke anak hukum jiwa wajib. Jadi baik mentang-mentang kadang ada kawin lain. Anak dengan inang pun beda kawin lain. Hana permula ke anak ke anak awal. Kan anak baru hana juk le nafkah ke anak awalnya hanjut. Juk nafkah ke anak hukum jiwa wajib. Kan dia mentang wajib juk nafkah ke anak juga wajib juk nafkah ke urunci. Sama peragam Rina sama. Baju pan aku, baju pan roh. Kadang-kadang ada kerja. Ya, ada nak syarat-syarat di. Nak syarat-syarat di sehingga anak wajib juk nafkah ke urunci. Jadi kau urunci mentang juk nafkah ke anak. Anak juga wajib juk ke urunci. Apa ke uruncinya sabuh agama ataupun hana. Tanya urunci hana sabuh agama. Nyan tak wajib juk nafkah. Hana mesti urunci kafe hana juk nafkah ke uruncinya. Apa kadang mak anak apa kafe. Nanti ke kadang pengen halil. Ini premangan. Berumah mati. Runcinya pengen ahli bek. Mau menyalahkan gecok-gecok mulai. Tama aja tumbang peng hari ini kalau dupu. Guru yang terima. Mau juga tak bagus. Kadang dia jawapan dia. Gubah. Belum muda, belum mama. Dan juga ada pegang dengan punya peng hari ni. Anji dosa dah nyawa Allah Taala. Penang Kalau dupu pengen harum. Tak juk peng harum. Peng cuma dah. Cu peng ngap dah juk peng ke mak. Kadang kan kalsi dah. Diskoti. Tu pegang kerja politik. Nyaci harum cik pun kerja anak harum. Tapi beda-beda politi, punya politi jangan. Peng harum cik nunggu dah. Cik pun cik kerja anak guru nak harum. Jauh belang. Iya, jauh belah hasil berniaga. Somai kat sini. Iya. Kak Somai tadi. Jadi Kak Somai. Panggal memang dia. Gampang. Oh, gampang. Kak Somai memang dia. Pernah jadi dewan guru lah. Kak jadi dewan guru. Tengok dah jadi dewan guru. Dah buka kancing kan kat dia. Tunggu. Nak buat kerja kono minyak ni kita kau ada duduk. Minyak kita. Nya harum. Minyak kita. Harum orang yang publanya depa. Jangan depa kadang orang pasok ah depa tan. Kalau ke pasoknya nya orang yang publo asal pun harum. Publo hana sesuai lagi takarannya penipuan namanya. Nyan harum. Tapi minyak dayo hana ada depa. Dayo kata col stok bang udang cik. Kah nak ada depa minyak ni hana teruk 2 kilo. Hana teruk kilo. Ada depa yang dayo hana apa. Yang buat Nya hana teruk dosa. Hana teruk di mangang kau. Dosa. Ini orang-orang Mekah lebih agak berlebih. Daripada hampir lebih agak ya kan? Dah nampak? Jadi hukum juk nafkah. Hukum juk nafkah ayah kerana anak ke urunci, kerana mesti ayah sama. Urunci agam sama.
Juk nafkah ke urun syik hukum jiwa. Wajib. Bacaan wajib. Wa amal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini. Wajib anak wajib juk nafkah ke ayah menyesangkira na dua boh syaratnya. Na dua boh syaratnya anak wajib juk nafkah ke urun syik. Dengar mandum tanya mandum. Na urun syik. Tanya mandum mana? Tanya mandum na syik. Nani lah. Na urun syik. Anak na urun syik. Dah dua boh syaratnya al-faqri waz zamanah. Fakir berserta Lemah. urun syik gafin. Urun syik lemah hanya ke kerja. Lumpuh kada urun syik. Nyan anak wajib juk nafkah ke urun syik. Kadang urun syik stroke. Hanya kerja le nyambe hana perempuan le ke urun syik. Kati ju inan urun syik. Anak juk ke anak tulak tu jaga rumah. Biasa ke mana? Anak tulak jaga yang duduk rumah kan. Kajuk ke urun syik anak lain hana perempuan nyan dah. Dosa. Tunggu kata perempuan atau lembu tapi urun syik malik mana? Nak urun syik balik. Cuma roh yang bergemuat dia balik. Apa lagi? Takkan tu mana aku? Ada maknya. Ada hanya baju. Ada biasa dah. Yang puilah pun tindang biasa tu lembu. Yang tiba ya. Nyo nafkah. Baik batal urun syik nak kerja le, urun syik kata ti ina kata ti kata ka hana so perempuan le juk ka anak tulut inai rumah. Jaga le anak tulut, pucik di juk rumah. Biasa ke mana urun ke? Nya hanjit dah. Dosa. Di saat urun syik ka fakir, urun syik ka lemah, fakir berserta lemah. Nyan anak wajib juk nafkah sama. Peranak ina peranak agam sama. Anak mandum kan? Sama. Yang Rina baik juk pai. Baik juk pai langko. Mana mampu sih, mana nya anak mengkuwi nak dapat sih megero kan. Sep. Nangi pai. Juk memang mampu. Hai juk pai juk tenaga. Ada kuah. Juk kuah. Tunggu ke apa juk pen aku? Baik, cok pen aku juk urun syik yang ada ni. Oh mana beri je. Yang Mana ada lelaki awak dah kau kan juk mak juk. Jut, laki. Baik juk Hana. Hana laki kadang biasa tanya rinang yang mat keuangan. Kan ya? Biasa yang mat keuangan rumah tangga, rinang. Yang juk ke mak tanpa sepengetahuan suaminya harus. Kecuali memang jatah rohnya dek ran turun 20 rupiah cok aju jatah roh nafkah saya tak bermot nah. 20 rupiah lah nak tak bungkus 10 rupiah. Saya baju bu batil 20 rupiah turun 20 rupiah nyampe yang dah ke maknya nah. Nah masalah memang jatah dia. Tapi yang lain kadang jajuk ke mak PLN tanpa seizin suami hanjut. Jadi baik sembarangan juk lagi izin mak suami. Nyampe minta keran. Minta keran je. Nak salah. Wang suami bukan wang isteri bukan. Wang suami. Bukan wang suami. Wang suami adalah Wang suami wang isteri. Wang isteri bukan. Wang suami. Ha? Berapa aja? Karena kenjatah dayo. Pen suami yang kenjatah danyonya berarti kan hak dayo jatah danyo suruh 20 rupiah dah juk dekemak suruh 50 rupiah. Nah hak danyo cok 50 rupiah. Nah hak. Okey Pak Sami. Mutu mak aku dah kan mau tanya dah tajuk je. Kata beri tu, tajuk tanah. Nafkahnya kempai. Nafkahnya tu makan. Baik sampai tu medik urun syik rumah. Kepuasa punya rumah. Gemuk anak belah apa? Orang kata sakit payah puasa. Anak sojuk bu, anak sodak gunbu. Anak belah apa tiga. anak gana tu kot. Anak tu kot. Badan sakit. Pemper nak sebelah. Gujuk pula atra-atra ke pula. Orang syik kata Nan. Kan nak sorah le.
Kau mesti bukan menandran mak apa susah len. Jamun waktu tanya mesti ya. Nalkan ni mak. Ane tanya mesti tak satu le. Apa ikut tembus le biasanya pampers kan. Tembus dia nak pilih mak apa susah len. Tapi di saat mak tanya kata kamu mesti nya kata perbit narik ke mak. Pakan dran apa susah len. Jangan hana balah dia. Jasa. Hana ingat jasa guru encik. Bek mo tanya bek jet lagi kan. Guru encik jaga dia. Dari padung tron, dari lam kandung pun jaga hingga ni pegawai gede 25 ton. 2 ton mak sakit haik dah peduli. Barakahnya anak sakit cuma riu tak mana yo Nah, riu. Hana riu lurah badan yo anak sakit. Hana nya je gerah. Hang riu badan yo. Tapi dia tak kata hina nu waton. Ka daya pedubit narik bak mak lagi kan. Sedih sekali. Ongkah hana le. Baru menyesal. Biasa sering tak lagi kan. Urun si angka hanjit kejap ni. Kahai ke maknya aju. Gurui le kena, gurui le gede. Kejap kena, kejap gede. Angka mesti ka bengih tanya urun si. Kahai talak beli king hat. Kamu dahlah. Kamu sisi dah rumah kahai tanya lah. Jaman tanya ada gelah pemper. Dan ingat ada gelah pemper? Batai gelah pemper. Si belun mahambu nala rumah. Hana kenapa? Betul. Tai gelah pemper sama anak pakai ali kata hina lalu. Dah batai pemper. Gelah je. Gelah je pemper. Nanti belun si uran ada tu bupuk ke payah ralu. Takutlah dia dah biasa angka lah pemper nya. Gepuk dong tu. Gepuk dong ni ke. Kan mama dong kan ada nak lekan luar ke. Je nak buat adik ni. Kan sakit dua tu kan nak perempuan ni. Ya, tak dia. Ke? Nanya beg lagi kan. Beg lagi kan. Di saat orang cik dah sakit hana mampu le inan ke tugas tanya seorang anu baru kau mana ke belakangnya mana baru kau mana sakit benar tu hero sakit benar tu jaga baru kau mana tembak agak jangan pom awil fakri wal junun ataupun fakir beserta pungo. Urun syekh kasin alhambu. Pungo nyan ane wajib juk nafkah ke. Urun syekh bek pu biarkan ju urun syekh najak ju bang tebah jalan ni nan. Bu nampat nampat. Nya urun syekh ada dah. Dosa hana juk nafkah ke. Urun syekh. Mau urun pungo so kawan kan? Ya. Mak kamu mana? Jok nafkah. Beh nampak bu nampak mak. Beh aku pilih nan batu sampah kejep. Dah berapa laki juga dah buat? Je nan nafkah si. Punya orang cik pungo kena ubat kan? Nyan ubat. Bati bai deh memang tu turu deh bu dijaga ubat na. Jok. Biarnya ada kejut pula S1, S2, S3. Ada runcit bunga, biarkan nama pindah jalan. Hana juk nafkah ke runcitnya dah. Dosa anak wajib juk nafkah ke runcit. Yang rumahnya anak bawa siapa panjang suhan dosa. Tadi jompo. Panjang suhan. Panti jompo. Nyata ada runcit dosa.
Tapi memang kadang dalam urus anik kerja kan, anik mencapai. Hana so jaga di rumah. Gebar gede. Dia memang mak Rida hana dosa. Kadang ideh kelengan. Kita yolan dayah lah dia kena. Kadang dia banyak senang ke, nampak berah-berah ke. Nak ebe ke, nabuk ke dia. Masak-masak ke. Pada rumah hana melang-lang si roh hana. Nasa hiro. Dia memang orang cik Rida. Boleh tapi dia memang sakit hati orang cik. Dan dia dosa katemba lenggenan. Kenapa orang cik kalau yang mati sebab pembantu rumah baju panggil dia juk. Pembantu rumah menjaga. Kadang hana memungkinkan hana danyo kerja hana penghasilan. Hana ngempu juk nafkah kurun cik hanya bati. Tanya wajib nafkah berkali sama kawan, bergaul kawan. Sama. Bergaul kawan, beranam kawan, selagi urus cik fakir dengan lemah, yang wajib juk. Wajib juk nafkah. Ni hana mampu berarti wajib. Banyak tak berkira dia. Danya mentang berkira ya. Wajib. Tapi menyesal kira ayah kaya berserta kuat. Ayah napeng. Nak kerja ke goyan. Nah nawa. Nah wajib juk berarti. Ya, betul. Ya doke dah. Ayah doke. Atra je tunjuk ngengkung. Jangan berarti hana payah. Hana payah juk nafkah. Hana wajib juk kan. Hana wajib. Hana wajib juk. Ataupun kaya beserta sehat. Maksud sehat ini hana pungu. Dan berarti hana wajib juk cik nafkah. Fakir bagi itu kita ada kuasa dan harta ataupun usaha ataupun fakir beserta pungu. Maka jika kuasa mereka itu diarti harta dan usaha, niscaya hana wajiblah nafkah. Punya memang urun cik nah harta dalam mampu usaha nyan hana wajib juk nafkah. Kadang mantang je ke kerja. Gohlam tu ni kena. Gohlam tu rumahnya berarti hana wajib juk nafkah. Tapi memang kalau mau hai kerja le, fakir kalau mau hai kerja le, yang berarti wajib juk nafkah. Anak wajib juk nafkah kurun cik. Wa amal mauluduna fadajibu nafaqatuhum bi salasati syaraitah. Adapun segala anak maka wajiblah nafkah mereka itu dengan heboh segala syaratnya dengan begitu. Tanya mandum jet kurun cik. Kurun cik wajib juk nafkah kerana benar heboh. Dia kan memandum salah saboh. Menyena salah saboh lebo syaratnya anak wajib urun cik wajib juk nafkah ke anak. Dengar begat. Mandum je kurun cik. Yang kefun fakir beserta sarir kecil. Anak gatin dalam mantang cek nan urun cik wajib juk nafkah ke anak. Bentang-bentang kamu kahwin dengan ibu baru ke hana perumele ke anak yang awalnya urun cik dosa. Pada anak fakir dalam anaknya mantang kecil. Maka bermula kaya lagi kabir dah wajib nafkah. Tapi memang anaknya kaya karaya. Kabalik lah yang kena. Punya kabalik jika kaya balik kaya alam. Pada dah balik. Balik 16. Perinang kuruntan beragam 15 tahun. Di saat jika balik kaya nyan hana wajib juk nafkah li. Jika balik kaji abida jukuro. Kecuali memang han mampu. Tapi
sangkira maka jikalau ada yang anak tu berbimbang dengan ilmu syar'i. Kita tanya apa? Tanya berbimbang dengan ilmu syar'i. Sehingga tanya hanjit minta usaha. Tanya dengan jabut hanjit usaha. Nyan urunci juga wajib juk nafkah ke anak. Walaupun anaknya balik. Tapi dengan syarat bermanfaat ke ramai orang. Nampak? Kan maksudnya ilmu yang tanya mitanya bermanfaat je ke banyak orang. Kan memang untuk diri tanya sendiri. Bermanfaat untuk orang lain. Dan berarti urunci wajib juk nafkah walaupun anak balik. Jadi awak dah senang kerja, nya mati urunci wajib juk nafkah. Terus nah. Cukup. Ataupun fakir berserta lemah. Anak gasin dalam lemah hanya bekerja sakit kadang. Yang hanya bekerja apa cara yang sakit kan? Sakit kadang anak lumpuh. Sehingga anak hanjit bekerja ni. Ataupun memang hanjit bekerja kadang. Dan mati bagi urunci wajib juk nafkah. Wajib juk nafkah ke anak. Maka bermula kaya lagi kuat lah jadi menafkah. Hana wajib juk nafkah. Menyia selagi anak yang kuat. Babau belah boleh. Ube nak bau je mendung. Buat nak je. Bukanlah je. Mampu untuk usahanya hana wajib juk. Hana wajib juk nafkah. Kadang anak TikToker duino, YouTuber duino. Makan teratur. Dah dah pegang sikit dah. Saya. Nyan hana wajib juk nafkah le. Anak banyak-banyak lah banyak kan Telegram. Habis kaya centang biru. Nyan hana wajib juk nafkah le. Nyan ni kaya mampu usaha hana wajib juk nafkah. Yang terakhir adapun fakir berserta bungo. Anak gatin alahan anak bungo. Nya urunci wajib juk nafkah. Biarkan juga biasa yang bungo setelah anak-anak perempuan kan ni. Bapak jalan juga pai baju buo mi. Pai je mi. Nya urunci dah. Dosa. Biar hana juk le nafkah kan ni. Bai kita geroi hina leke bapak bini jalan duina. Nya urunci dah. Dosa. Anak fakir dalam bungo wajib juk nafkah ke anak. Nya nampak? Maka berkaya lagi berakal, Malaysia hana wajib lah juk nafkah. Tapi menyatakan kira makai kena yo kai lebih akai orang raya akai orang dah ni angkaya nya berarti hana wajib juk nafkah. Nya nampak? Nampak pertanyaan?